Yeay, MotoGP dah kembali. So kita tengok semalam ada pelacaran Pramac Racing. Diorang launching MotoGP diorang dan tim Moto2 diorang. Jadi apa yang menarik kali ni adalah lumba yang kita tunggu-tunggu, iaitu Toprak dalam tim tu. Jom kita tengok, kita review apa diorang punya update terbaru pasal livery diorang. Untuk secara mudah kita buat perbandingan lah antara yang lama dengan yang baru. Apa yang baru dengan. Jom. Okay, yang pertama kita tengok kat sini ialah jentera pun lain. Ada satu yang atas, yang lama kita pakai, dia orang pakai inline 4, dan yang bawah jentera serba baru iaitu jentera V4. So daripada bentuk pun tengok, aduh, saya lebih suka yang dulu lah, dan nampak lebih garang dan lebih lengkap. Yang baru ni tak tahu, mungkin lighting ambil gambar ke apa ke, nampak macam depan tu macam bulat lah tu, macam tumpul sikit. Mungkin cara ambil angle ambil gambar tu lain, dan tempat dia pun busy belakang tu. So that's why kita tak nampak kata livery dia betul-betul motor tu macam mana lah, betul-betul spek dia dan betul-betul motor bentuk dia tu macam mana kita tak nampak, sebab belakang background tu serabut sikit lah berbanding presentation yang dulu. Tapi saya pasti dia orang akan ada gambar yang baru lah, untuk gambar yang lebih studio lah. Dan kita tengok dari segi depan dulu, kita tengok apa yang berbeza. Kalau daripada gambar ni adalah gambar motor Toprak lah. So kita tengok yang paling menarik, Toprak tak guna nombor 7, dia guna nombor 07 kalau ikut design situ. Tapi dalam sistem mesti nombor 7 lah. Dan kita tengok kat depan tu apa lagi sponsor baru, Pramac. Okay, kat atas sama, kat depan nampak lebih kurang lah. Ada logo Alpine dan ada satu logo macam penaja baru, iaitu KP. Okay, pembayaran kereta. Tak tahulah. Okay, so ada sponsor baru. Lagi apa lagi kita tengok kat tepi ni. Okay, logo Yamaha walaupun dah V4 tu, kalau kau tengok kat tank tu dah beza sikit lah. Yang atas tu belakang sikit ada shape macam shark sikit, ada lubang shark tu kat dalam tu. Tapi yang baru ni logo kat depan sikit lah. Dan seperti biasa Prima menjadi penaja utama. Kita tengok lagi Pramac. Dan okay, dia nampak dah. Patut, saya baru faham yang sebab dia orang ni dah tunjuk gambar dia orang pakai 21.com tu. Tapi saya tak pasti apa brand tu. Rupanya 21.com tu mungkin logo ataupun kempen baru dari Pramac lah. Sebab kalau dulu kita tengok perkataan Pramac, kalau kita tengok dulu perkataan Pramac tu kat atas, tapi yang baru ni ada 21.com. So mungkin kempen yang dibawa oleh mereka lah. Logo pun lebih kurang ataupun macam mana? Korang rasa macam mana? Okay, kita boleh tengok perkataan VIAMM dah tak ada. Dulu ada kat tengah tu. So okay, kita tengok kat jadi. So sekarang ni yang bahagian tepi tu nampak yang tu je lah. Sekarang kita tengok ke belakang sikit. Okay, modul kedudukan ni lebih kurang, cuma ada line lah, macam line putih tak ada. Yang atas tak ada line putih, yang bawah tak ada, yang baru ni tak ada. Okay, dan kita tengok apa lagi sponsor baru. Ada Prima saja belakang. Dan kita boleh tengok Kilo, brand Kilo ni dah tak ada. Dulu ada. Kilo ni brand macam yang saya tahu, brand untuk diecast lah. Kata kalau yang siapa-siapa yang mengumpul model-model kecil MotoGP ni, diorang kenal lah kata brand Kilo ni. So overall saya tengok macam sama je macam dulu. Cuma sebabkan jentera lain, so nampaklah beza dekat motor tu. Dan apa lagi yang baru kita tengok dekat rider pula. Yang menarik adalah kita tengok Toprak dan Jack Miller nampaknya dah tukar suit, guys. Dulu diorang ni pakai Dainis. So sekarang diorang dua-dua dah pakai Alpine Star. So inilah mungkin yang kita pernah share dulu, berita yang salah satu rider yang akan tukar daripada Dainis ke Alpine Star. Tapi kita tak tahu dalam detail yang mana yang dikatakan dalam 1 juta euro yang deal tu, kita tak pasti sama ada dia ataupun ada firma yang lain lah. Cuma yang Jack Miller ni lagi lah. Dulu dia dah pernah pakai Alpine Star di KTM, tukar masuk Dainis dekat Pramac, dan masuk tahun ni tukar Alpine lagi. Jadi kalau Toprak kita dah tahu lah, dia masih noni lah dengan Toprak ni, dengan dia punya suit Dainis tu. Apa macam best lah dengan Toprak ni. Tapi bila dia pakai yang dekat baru ni, dekat Alpine Star ni, bagi saya nampak macam gemuk sikit. Tak tahulah, mungkin kaki, sebab kalau Dainis kan dia kaki bahagian boot tu kan slim je kan, sebab duduk dalam racing suit. So kalau Alpine Star ni duduk dua, jadi dia beza sikit lah, nampak macam kaki tu besar sikit lah. Tapi overall nampak baju pun lebih kurang sama macam dulu. Kalau dari segi design tak ada banyak perubahan lah. Cuma ada kata kita yang menariknya, kita nampak Toprak, kita tak sabar nak tengok Toprak. Dan satu lagi, kalau kita tengok dekat sana, selain Toprak, kita pun tak sabar nak tengok tim Yamaha boleh tak perform untuk tahun ni.
Dan tahun ni adalah tahun terakhir untuk diorang develop motor ni. Tahun depan dah tukar, segalanya telah tukar 850cc saja. Dan kita tengok macam mana untuk musim ni untuk diorang. So siapa yang suka konten-konten macam ni, follow Tuwis Media, okay? Kita banyak lagi review pasal racing.